Iya ke buah? Ada telur. Bukan saya nak makan buah. Ni mereka yang makan buah. Oke, jelaskan yang satu. Tunjuk tu depannya tu. Anak. Apa? Anak. Pakai lensa. Tak mau. Memang dah habis memang. Dia ada 4. Kalau yang satu set, beg nombor berapa? Satu set untuk apa? Kita ada set juragan, kita ada set kedut, kita ada set cerak. Nak mana satu? Oh, dekat sana dah pukul 12 lah. Dah ke? Nombor 1 dan nombor 2? Oh. Ada ke clear cleanser? Dah. Okey. Dia kena lagi sekali. Okey, kejap korang Oh, nak bagi tahu kita shipping free. Lepas tu kita ada 3% cashback. Lepas tu kita ada discount from kita and from TikTok. Okey, bag nombor 1 itu adalah Clay Cleanser. Clay Cleanser ni semua jenis kulit boleh pakai kecuali kulit kering, kulit sensitif cannot. Pregnant moms and breastfeeding moms cannot pakai Clay Cleanser. But But Clay Cleanser is very good. I'm so sorry yang tak boleh pakai tu. Tetapi you guys boleh pakai the other 3 facial wash that we have. Wow. Huh? Wow. So, number 1, we have okay. Yang ini Clay Cleanser ni love sangat. Siapa yang dah pernah pakai Clay Cleanser kita? Okay, tolong bagi feedback. Okay. Sekarang bank tengah tutup, faham, tapi kita boleh COD. Sementara tu Masukkan ke rekening saja. ada. Masuk add to cart dulu, nanti boleh clearkan. Okey, lagi satu pesanan saya nak bagi tahu ya. Sesiapa yang masukkan ke dalam beg kuning, sesiapa yang add to cart, tolong clearkan kad anda. Okey, kenapa? Sebab bila kita end live ini, korang tidak akan dapat lagi harga yang kita bagi sewaktu live. Bye-bye. Dia akan jadi harga yang sebenar. Okey? Jadi COD jangan tak bayar. Pesanan juga, COD jangan tak bayar. Jangan pula return kat kita Okey, sambung. Bag nombor 1 adalah Clay Cleanser. Tada! Yang ini sangat-sangat wangi, color hitam. Okey, yang ini 2 in 1 tau. 2 in 1. Dia boleh buat sebagai face mask and dia boleh buat sebagai cleanser. Yang ini teenagers pun boleh pakai tau. Tak ada masalah. Semuanya boleh, teenagers boleh semua. Ada testimoni kita dapat. Dia bagi dekat anak dia umur 13 tahun yang ada jerawat. Boleh. Okey. Pakai boleh. Apa tu? Free lah COD. Maksudnya kita ada COD.
Saya tak faham apa awak cakap. Maksudnya bagi gratis kalau COD. Oh, nak free? Boleh. Boleh saya bagi free, tapi tolong potong rumput kat rumah saya boleh? Jadi kita buat sistem barter lah. Awak potong rumput kat rumah saya. Jadi saya bagi ni free. Jadi adil lah kan. Mana ada free kat dalam dunia ni, kan? Betul tak? Okey lah tu boleh okey. Bagi alamat. Okey, sambung. Bag nombor 1 ya. Bag nombor 1. Okey, clay cleanser ni boleh buat apa? Kenapa korang ketawa? Apalah korang ni? Okey. Boleh kan? Okey. Alright, untuk jerawat. Okey, untuk jerawat. Siapa yang jerawat dia? Okey, siapa yang jerawat dia penuh dekat muka? Okey, keluar berjemaah. Merah-merah, okey, merah-merah. Boleh pakai clay cleanser ini. Dia akan matikan jerawat you. Siapa yang dah pakai clay cleanser? Bagi ni. Bagi feedback. Bagi semua orang yang dekat dalam ni yang tak pernah pakai clay cleanser lagi, supaya diorang tahu bagus ke tak clay cleanser ni. Okey, bag nombor 2 adalah facial wash kita. Ni. Tada! Kita ada 3 jenis facial wash. Dekat sini mesti ada ramai yang kulit kering dan kulit sensitif. Okey, boleh pakai rebalance facial wash. Tapi kalau kulit you berjerawat, okey, dan kering, sebab kita ada kes macam tu